Inovasi bertemu keusahawanan di Universiti Kebangsaan Malaysia menerusi program Entrepreneur Talk bersempena Entrepreneur Fiesta di panggung seni. Program anjuran Fakulti Sains dan Teknologi ini diketuai oleh pelajar tahun 2 Biokimia, Aida Azman serta menampilkan perkongsian daripada pemenang inovasi produk. Alhamdulillah, kalau kita tengok flow majlis dan peserta yang hadir untuk program petang ni, matlamat Alhamdulillah dapat tercapai lah sebab kita wajibkan program ini kepada pelajar asas citra, keusahawanan dan inovasi dan mereka Alhamdulillah datang dan program pun berjalan dengan lancar, jadi saya boleh dikatakan program ini mencapailah matlamat dia. Program ini dilihat sangat bermanfaat dalam memberi pendedahan kepada peserta. Banyak yang diorang cakap tadi. Jadi one of the thing is kita kena tak takut untuk bertanya soalan dan terus approach orang lah. Jadi daripada situ kita tahu kita boleh buat langkah-langkah seterusnya. Sebab cara diorang buat tu bagi kita orang inspiration on how to manage and buat benda tu in the future. Program Entrepreneur Talk ini dapat memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai kepentingan inovasi dalam keusahawanan. Harapan saya mostly untuk mereka ambil iktibar dan pandangan yang diberikan daripada panel jemputan kita pada hari ini untuk mereka apply pada diorang punya idea untuk citra asas keusahawanan inovasi itulah. Boleh ambil diorang punya advice dan diorang punya experience, jadikan salah satu pedoman kepada mereka untuk diorang cipta pula diorang punya produk inovasi untuk citra ini. Selain sesi perkongsian ilmu, suasana fiesta turut dimeriahkan dengan pelbagai gerai jualan yang menawarkan pelbagai produk dan makanan sekaligus menarik kehadiran warga kampus. Penganjuran program seperti ini diharap dapat melahirkan lebih ramai usahawan muda yang kreatif dan berdaya saing pada masa hadapan.